Cuba search Honda Super Indonesia. Okay, nanti kita search Askar. Nanti kita search, okay. Kita ada Honda Prelude je. Tu pun Honda Prelude nak test drive pun susah. Nak dapat I nak test drive pun I tak test lagi, okay. Sam Mukong, hai, long time no see. Civic Spec E. Betul ke you nak? I nampak you punya nama dekat semua live essay. City hatchback. Ada sensor ke? Ada sensor belakang. Situ dia mah. X50 berapa? X50 kita tak jual wah. Kita jual Honda. Tapi kalau you all nak Recon, korang roger I. Okay, siapa nak Recon, korang roger I. Siapa nak Recon, Stepwagon ke, N-Box ke, Velfire ke, Alphard ke, korang roger I. Civic RS ada 360 tak ada wah. Amat tak ada. Acik hai. X50 lah, janganlah korang. X50 tu I punya competitor, cik. Direct competitor. Awak ni tak. Vios lagi. Vios kena cari SA Vios. Kat mana SA Toyota kat dalam ni, tolong reply. Kita jual Honda wak. Tapi kalau you nak Recon boleh. Makan apa nampak sedap? Makanan yang free memang sedap. Sedap. Orang bagi. Tesla yang pakai minyak berapa? Tak senonoh lah. Janganlah orang tanya soalan bonus korang. Thank you korang. Thank you siapa yang join live I. Siapa nak Honda korang roger I. Korang tanya je I. Korang nak kereta apa. Okay. So jom kita tengok stok yang ada. Stok yang critical, stok yang ada. Ready stock semua. Okay. So untuk Honda City RS memang sangat critical. Diskaun 16,000 tu dah susah nak dapat, okay? City RS hybrid dah tak ada. Kalau korang nak grab, korang boleh grab Civic RS Petrol. Tu pun dah nak habis lah. Helmi ada Civic RS Petrol, color biru, hot selling, color biru, color grey. Biru dengan grey ni, dua-dua ni hot selling. Diskaun 20,000. Harga asal 149, sekarang 129 je. 0 DP, 0 NCD. Bulanan 1496. 1496 je, okay? Helmi, kalau you nak, you roger I. WhatsApp ataupun direct DM je. Dia bagi I lagi ke? Thank you. Satu je. Makan saja. Duen, thank you follow. Seat belakang Faik, you, I rasa you ada tadi kan. Seat belakang HRV dan CRV lain ke? Lain, tak sama. HRV sebab dia ada Ultra Seat tau. So Ultra Seat ni, kalau korang free nanti korang google je. Ultra Seat ni korang boleh lipat dia. Macam mana nak cakap? Okay, contoh seat macam ni kan. Korang boleh lipat dia jadi macam ni. Ultra Seat, okay. And then korang boleh naikkan dia jadi macam ni. Itu untuk HRV. That's why lah tengah-tengah dia macam tinggi sikit. So untuk orang yang ada anak 3 orang yang besar-besar, tak sesuai sangat. So korang kena ada 2 orang anak je. Okay. So untuk family yang berlima, mungkin korang akan rasa sempit sikit lah untuk HRV. Kalau budak kecil kat tengah-tengah tu okay. Tapi kalau budak besar, macam sekolah menengah yang besar-besar tu mungkin kurang sesuai lah. Tapi kalau kecil-kecil sekolah rendah tu okey je, 3 orang kat belakang. Tapi untuk CRV dia flat je. So dia ada 5 seater. If CRV sesuai. CRV dia punya leg room dia, space dia besar. Okay. So untuk CRV memang dia punya atas pun tinggi, kita punya space kat dalam pun besar. Seat belakang besar. HRV dia panjang juga. Cuma seat dia untuk bertiga orang dewasa tak sesuai. I wish kalau City hatchback Zul sesuai, okay? Kalau anak 3 orang, CRV sangat sesuai. I wish kalau City hatchback belakang seat macam tu, betul I wish. City hatchback pun macam tu. Di tengah-tengah tu dia macam bonggol-bonggol sikit lah. Sebab dia Ultra Seat. HRV, City hatchback, Ultra Seat. So Ultra Seat ni
kira macam compact car lah. Macam kalau korang berdua ke, bertiga ke, ataupun korang ada family ke, ataupun korang ni korang buat bisnes ke, kan, sesuai untuk orang-orang yang ada bisnes selalu angkat barang. Actually City Hatchback HRV sesuai sebab seat dia boleh lipat. Hashini, Aiman, City RS ada lagi ke? City RS next month mungkin akan masuk, tapi stok limited tau. So kita akan bagi untuk yang queue awal-awal. So korang kalau nak try boleh, tapi nak janji dapat tu tak berani nak janji. Ada 360 ke? Untuk HRV ada. Aiman Faris, HRV ada. Ramadan, Waalaikumsalam. Hai. Oh, bini 4 tak bini 4 sesuai ke tak? Bini 4 nanti yang tengah-tengah tu gaduh lah nanti. So nanti tengah-tengah tak ada orang nak duduk. Tak beli kereta ke beli bini? Tak beli kereta ke nak beli bini? Ada member tanya. Hai gadis ku, alamak Ridwan. Thank you follow. Kita tambah bini, silap lah. Nak beli kereta ke tambah bini? Nak tengok kereta. Aiman kita punya. Ui. Ada orang mengaku. Takutlah lelaki orang. Takut. Jangan. Bersih 7.2K, Honda apa lepas? Amir, Honda CRV lepas. Honda CRV lepas, orang yang bawah semua lepas. Orang kata, FL5 ada ke? Ada, Gon ada. FL5 ada. You nak yang ada Honda Malaysia ke? Ataupun Recon. Tengok, you willing to pay mana satu. Kalau Honda Malaysia, dia punya bulanan dalam 4,000 lebih. Insan, hai. Ya, memanglah makin berseri. Sebab kita jaga diri sendiri. Hai Mu'in, hai. Honda Prelude ada, tapi Honda Prelude last I check 2 minggu lepas ada, tinggal sikit je dah nak habis. Untuk hari ni I tak sure. So kalau you nak betul-betul, I boleh check. Esok I check. Sebab Prelude tu tak banyak tau, masuk sikit je. Kan, betul tak? Prelude masuk sikit je. Thank you korang yang follow I, thank you. Oh yelah. Afiq, Civic Hybrid ada ke rebate? Civic Hybrid berapa rebate dia? 16 ya? Civic Hybrid yang 2026 stok baru ada 16,000. Okay, Civic Hybrid ada 16,000 yang baru punya. Tapi kalau korang ambil yang 2025, yang tu diskaun memang banyak, tapi I tak sure ada lagi ke tak ada. So yang tu dekat Honda Malaysia. Okay, korang tak payahlah beli yang 2025, I tak ada gaji. Tak ada gurau je, tak ada. Yang tu tak sure ada ke tak ada. Sebab last time I check ada a few units je. Rasa tinggal sebiji 2 biji macam tu. Rasa dah tak ada dah. Salam Ibnu, Waalaikumsalam. Thank you korang. Korang tahu tak Civic 2.0e HEV 2025 diskaun dia 31,300. 31,300. Tukang urut kaki, hai. Tak aci lah, ada diskaun lagi sekarang. Kita dapat betul. Memang tak aci kan? Kan tak aci kan? Sebab kita orang jual Civic diskaun 20,000 tak ada gaji. Tak aci kan? Bukan korang je, kita orang pun sama. Thank you korang tap-tap screen. Ni apa balik ke? Macam bukan je. Macam mana nak makan wagyu? Kan? Macam mana nak makan wagyu? Macam mana nak makan wagyu? Korang lah macam mana nak makan wagyu? Korang Civic RS. Siapa yang tanya Civic RS tadi? Diskaun 20,000 ni kereta dah nak habis lah. Korang better grab. Mak Razi, gaji 5,200 nak servis boleh. 5,200 lepas. Customer I bersih dia dalam 3,000 lebih. 3,000 lebih lepas. Customer I full loan lepas CRV. Bukan je. Apa yang bukan? Hafiz, hai. Hafiz, Hamidi Garage. Hamidi. Mana you punya bos? Untung siapa ambil Civic RS banyak gila rebate, betul. Siapa nak Civic RS, korang beli, okay? Civic RS untung gila. Sebab normal price Civic RS kalau korang 0 DP, bulanan korang dalam 1,700 tau. Okay, tapi bulanan korang
14 dekat 15. So different dia 200 lebih. Dalam 220. Untung gila. Akak Honda macam orang mana? Fan House akak Glen Mary Shah Alam. Berapa bulanan tu? Dalam 1496 je. Oh ni, Waalaikumsalam. Hai. Dia ada tu kat office. Kenapa tu? I impress dia dengan dia. Dia macam seorang businessman yang berjaya. So macam I impress lah dengan dia. Macam tu je lah. Apa ya? Dulu dia SA Toyota kan, betul tak? Yes, I adore. So I memang I adore lah dengan dia. Sebab dia seorang businessman yang berjaya. Dia from SA kan. Macam akak ada juga lah pernah tanya stok dengan dia. Macam tu je. Gitu. Gaji bersih 3.3K, Lipo 8K. Honda apa sesuai? 3.3K, Honda City boleh. HRV pun boleh. Elino, HRVS boleh. City Hatchback pun boleh. Kalau HRVE boleh try. Gitu kan. Gitulah kan Hafiz. SA under dia ke? SA dekat situ ke? Ada rebate ke? Ada. Elino, you nak kata apa? HRVV rebate Honda. Kalau you Honda user ada 8,000. Kalau you non Honda user ada 6,000. Okay. Tapi untuk HRVRS Honda user ada 11,000 rebate je. So korang better korang grab promotion. Macam besar sangat daripada kita. City Hatchback comel. City Hatchback kita ada stok lagi. City Hatchback pun dah tak banyak lah. City Hatchback kita ada color merah, color putih, color grey. I'm first staff under branch Rikondia. Oh ya ke lah? Rikondia kat mana? Elino. Okay, Elino. Kalau untuk City Hatchback, you punya bulanan 10 dalam 1040 je. Hakim, hai. Ya, Hakim. Hakim mana ni? Selalu yang man-mankan I ni budak-budak sekolah I. Kalau kontan site visit. Oh, kenapa nak site visit? Bukan apa balik yang makan tu. Aduh, apa je. Kuih Cina. Betul lah. So member I bagi memang Chinese tadi. Sandy, hai. Jauhnya. Hafiz, oh you dekat Kuantan ke? Tak ada branch kat sini ke? Sekarang satu rasa dengan mana? Kejap, I refresh balik. I tak ada member nama Hakim dalam kelas. Honda mana? Honda Glen Mary Shah Alam. So korang ada pertanyaan nak tengok ke, nak test drive ke, korang boleh roger I je, okay? So hari ni I live sampai jam 8 je. So korang boleh tanya-tanya je. Kalau korang segan, korang just DM ataupun WhatsApp direct, okay? Kat Zen, betul? Yes, makcik juga kata Honda rebate 30k. Ada 31,300. Tapi tu kereta tu I tak sure ada ke tak ada. Yang tu macam dah habis lah. 31,300. Honda Civic 2.0 EHEV. Acik, thank you follow Acik. Poyok, thank you. Tak, yang ni orang punya kunci, I pinjam je. Orang punya ni lagi berminat yang atas meja tu. Kenapa C200? Korang ingat I macam tua sangat ke nak pakai C200? C200 tu kereta makcik-makcik sangat lah korang. Janganlah bagi I kereta makcik-makcik sangat. I memanglah I dah makcik kan, tapi tak adalah makcik yang makcik sangat kan. Janganlah bagi I C200 tu. Marah cik-cik kat dalam tengok. Korang, thank you siapa yang baru join live I, thank you. Siapa nak Honda korang roger I, okay? Siapa nak Honda korang roger I. Bulan ni promotion banyak gila. Bulan ni korang better grab bulan ni, okay? So macam untuk kereta-kereta yang dah nak habis stok,
contoh lah, I bagi contoh kereta yang limited stock sekarang, normally Honda